banyak inisiatif, banyak usaha yang boleh dimulakan di peringkat rumah, individu di rumah, lepas tu di keluarga, di komuniti dan sebagainya. Sebenarnya yang saya dah bagi contoh dah tadi, cuma nak sebut yang dari segi penggunaan tenaga elektrik dengan tenaga atau minyak untuk pengangkutan dan juga penjanaan sisa ini adalah 3 faktor terbesar dalam mengakibatkan perubahan iklim dari segi pelepasan karbon dan gas rumah hijau. Jadi tiga-tiga ni sebenarnya boleh bermula daripada tahap individu dan komuniti. Dari segi penjimatan tenaga, penjimatan air, penggunaan elektrik yang lebih berhemah, dari segi penggunaan pengangkutan awam yang lebih, dan juga kita semula di rumah kurangkan pembuangan, composting dan sebagainya. Itu dah boleh mengurangkan banyak kesan pelepasan gas karbon. Itu merupakan langkah yang penting kerana semua benda, inisiatif atau pencapaian yang kita nak lihat tu bermula dengan langkah setiap individu lah. Kalau kita boleh tunjukkan komitmen untuk buat benda-benda yang simple ini, dan kita akan dapat melakukan benda yang lebih besar lagi.